Okey geng, minggu ni memang kita tak rehat. Okey, sebab hari Jumaat ni saya on the way pergi ke Terengganu di Lita Dungun Proline Drag. Drag dekat sana. Kategori influencer, hadiah pertama LCV. Jadi, yang mana yang influencer yang rempit-rempit dalam TikTok ni, jom kita ramai-ramai pergi ke Dungun untuk race kat sana. Hadiah pertama LCV tau. Tapi kita tak bawa yang ni lah. Hak ni yang tak siap lagi kita bawa ni. Yang ni pun kita siap dah. Okey. Ingat, habis-habis Proline Drag, boleh rehat. Sambung pula hari Sabtu, hari Ahad 24 dengan 23 ni dekat Komtar Racing. Tapi kita bukan dekat Komtar tau. Hampa gila hampa. Hampa dah ingat kita dekat Komtar. Komtar tu jalan utama tau. Kita race dekat Stadium Batu Kawan. Okey, kita race dekat Stadium Batu Kawan. Okey. Hari Khamis saya on the way pergi Terengganu. Jumaat tu ada race. Okey. Balik race kat Terengganu, sambung pula dekat Stadium Batu Kawan, Komtar Racing. Jadi tengok, tak rehat geng. Jadi kita kena pulung sikit lah. Okey. InsyaAllah menang rezeki kalau kita cuba lagi, okey? Ciao.